Hello, hari ini 15 hari bulan saya akan mula fotografi ke ABC. Lepas di hotel, kita akan barang-barang dalam fotografi ni buat shopping. Yang lain-lain tu akan ditinggal bawah. Besar juga boleh tahan. Okay. Sekarang timbang beg. Kalau lebih kena bayar 1,000 satu hari. Okay. Yang telah lulus, yang ni belum lulus. How many kilos? 12 kilos. Yes. Light porter. You personal porter. Ini antara bas yang akan membawa kami ke lokasi permulaan negeri ini. Ini daftar beg yang telah diperiksa dan diluluskan oleh porter-porter kita. Setiap porter kita akan membawa 2 duffel bag. Yang satu duffel bag lebih kurang paling minimum 12 kg satu. Mungkin lebih. Jadi dia memang hebat. Jadi geng kita orang ke Madi Himal. Madi Himal katanya trek lagi tinggi, mudah dan pendek masa. Berbanding kita orang. Kita orang ni kita layak je lah. Orang ada. Kami dah berada dalam bas bersedia untuk bergerak ke lokasi pendakian. Bas ni semua macam sembilan. Dia macam bas untuk bas PNT lah. Dalam bas ni ada macam-macam. Itu yang ada kain-kain normal ni yang mungkin kita boleh jumpa juga dalam sepanjang perjalanan ke ABC. Isi minyak dia. Isi minyak. $9.25. Geng yang kita tu, geng yang kami berhenti seketika jam 9.26 di satu tempat R&R untuk pergi ke tandas. Ya, ini dia pantai. Saya nak tengok tempat view ni. Tempat R&R ni kat bawah ni ada tengok sungai dan juga pemandangan bukit. Tahu lagi tu. Road to toilet. Potato. Oi, besarnya timun. Timun. Ini adalah timun di Banjaran Himalaya. Agak lebih kurang 2 kilo. Apa ni cucumber? Cucumber. Dah mula lalu jalan yang tak berkah lagi. Tapi jangan batu. Batu kami dah mula pusing urut. Okay, that's it. Bye. Wow. Akhirnya sampai kita kat bumi. Okey, jeep kami mula bergerak ke lokasi untuk lunch. Okey, dah lapar. Patut lambat tadi naiknya. Tak ada baru hari lagi. Ya. Ini apa? Baiknya. Ni dia punya apa dah? Ayat. Gua mancing je ke bawah. Ada guna dia. Hai, kedai. Okey, 11.21 di ketinggian 1679 kita akan berhenti untuk lunch seketika sebelum memulakan pendakian. Sekolah ke timpang ber. Kami dah memulakan perjalanan lebih kurang 460 meter. Dan dalam perjalanan banyak bom. Tak tahulah tarik kuda ke tarik keldai. Kena hati-hati sebelum kena bom. Kami akan perjalanan ni menuju ke tempat lunch. Tak pasti apa nama tempat tu. Okay, so ramai agak peserta ni. Bas kami saya tadi pun dah 25 orang. Kena hampir 50 orang lebih dalam trip kali ni. Okay. Harap-harap cuaca elok sampailah ke
Chomrong. Fenomena tanah runtuh, pokok tumbang. So benda biasa kat sini. Batu-batu jatuh. Ini kan faktor-faktor alam semula jadi ya. Hakisan-hakisan yang berlaku. Ini is our porter yang membawa naik kurang-kurangnya 24 kilogram. Satu duffel bag tu ada 12 kilogram. Mungkin lebih. Tugas mereka sebagai porter. Sangat tau. Tengok pokok tumbang lagi. Ada batu-batu pecah. Bukan sebahagian daripada proses lulu hawa. Okay, yang berlaku di trek Annapurna. Mungkin ini kawasan air terjun. Kalau hujan lebat, air akan turun. Dan kita tengok kat sana, ada banyak air terjun. Dan kalau hujan, suasananya mungkin lebih banyak air terjun. Ini kalau kita dah jauh tu, mungkin tempat kita akan lunch tengah hari ni sebelum meneruskan perjalanan ke Chomrong. Oh, dia ni batu-batu yang mungkin akan dipecah-pecah kecilkan untuk dijadikan, tengok sekeping-sekeping batu ni. Dan mungkin boleh buat bangunan lah. Okay guys, tengok ada satu kerja kat sini, memecahkan batu. Okay, menggunakan tukul dan juga macam kapak. Okay, seorang abang ni dia teramai oleh anjing kesayangan dia, pakcik ni. Okay, kerja dia memecahkan batu. Okay, ini batu-batu yang dah pecahkan. Batu ni menjadi sumber rezeki kepada dia orang lah. Okay, so di tempat-tempat pedalaman yang macam ni, macam-macam benda yang boleh dibuat untuk menjadi sumber rezeki. Mungkin bagi kita satu benda yang pelik, tapi kat sini adalah segalanya. Kat sini ada bakalan elektrik, ada tiang dan kabel elektrik. So kat sana ada bangunan. Kat bawah tu ada jabatan gantung, suspension bridge. Tak tahu berapa lama lagi jalan ke sana. Nampak macam dekat. Wah, ini jabatan yang akan kita naik kejap lagi. Kat belakang tu ada bangunan. Tu mungkin tempat kita akan lunch sekejap lagi. Dan akan memulakan perjalanan melalui jabatan gantung hari ini untuk bermalam di Chomrong. Okay, kita dah 2.32 meter berjalan. Dah nak sampai dah ke tempat lunch kot ni. Okay, so kat sini ada restoran. Boleh datang bekal 12.4 tempat kena lunch tadi. Annapurna Guest House and Restaurant. So, ini lunch mie dengan kentang dan juga ada chai. Kami sampai di permulaan nak ke suspension bridge jabatan gantung. Belah ni tak silap jabatan gantung yang terpanjang kat sini. So are you ready? Kembang mana brother? Okey, brother. Macam kucing. Kami sedang melalui jambatan gantung menuju ke Chomrong. Kami di atas jambatan menuju ke Chomrong. Katanya selepas ni ada banyak tangga untuk didaki. Jadi sabar je lah. So kat depan sana kita tengok banyak donki sedang queue untuk lalu jambatan ni. Okay, jambatan ni jambatan paling panjang dalam kita punya hiking ke Annapurna Base Camp. Okay, semoga terus sukses. Okay, namaste. 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 Tania, dah lalu jambatan tadi. Sekarang cabaran tangga. Gino Guest House and Restaurant. Makcik sudah membersihkan jalan. Dia buang rumput-rumput, pokok-pokok kecil yang tumbuh. Mungkin supaya tak ada lumut. Makcik-makcik dia buang rumput, buang pokok-pokok. Tak pasti sama ada ni kerja komuniti dia ataupun sukarela ke macam mana. Tak pasti. Dia nak pastikan trek yang dilalui oleh pendaki clear setiap hari. Okay, so
Terima kasihlah pada orang yang memastikan trek ni bersih. Okay, masih nampak dari sini jambatan gantung tadi. So kita sampai di Green View Lodge and Restaurant Annapurna 11 Upper Jinu. Okay, kita lihat sekejap sini. Ada tempat proper untuk letak barang-barang ni. Inilah pemandangan daripada bukit gunung. Pemandangan jalan daripada mula kita naik kat bawah tu, sekarang ni dah jarak 4.61 km. Kalau tak silap macam 7 ataupun 8 km ni nak sampai ke Chomrong. Tu macam bunyi keldai. Kat sini keldai bawa batu, orang pun bawa batu. Maksudnya batu ni menjadi sesuatu yang sangat berharga kat sini. Okay, tu keldai. Dah turun dari mana-mana. Cantik kan pemandangan? Tadi kalau bunyi loceng-loceng tu ada keldai. Tengok kat sini ada talian elektrik. 5 talian elektrik. Daripada bawah sampai sekarang ada talian elektrik. Maksudnya kita ada bekalan elektrik lah tempat penginapan. Cuma bagi setengah-setengah fasiliti macam nak plug, nak charge telefon dan water heater katanya kena bayar lah. Ada kadar-kadar tertentu. Tapi sekarang untuk lampu kita duduk biasa tu okey lah. Tak pasti kat atas ni ada apa. Ada kipas ke, ada aircon ke ataupun tak ada apa-apa. Okay. So ni talian elektrik tak jauh daripada kita. Okay. Yang ni ada tempat macam R&R sikit. R&R yang berikutnya. Welcome to Sumi Tea Shop Taulung. Tapi dah tak dibuka. Mungkin owner dia dah tutup. Nampak kat atas tu macam tulis Pachapure Viewpoint. Tak pasti sebab sekarang ni berawan. Kotak sebelah kanan kita ni boleh tengok Fishtail Mountain. Tapi hari ni tak hujan pun dah cukup syukur dah. Chomrong. So kita dah berada area Chomrong lah ni. Cuma tak sampai hotel kita saja. Sekarang pukul 4.18. Pemandangan cantik juga di sini. Kami sekarang berada di Hotel Diamond View. Sing sekejap sebelum ke hotel penginapan kita malam ni. Katanya perjalanan lagi 10 minit. Kami dah nak sampai ke tempat penginapan iaitu di Panorama Point Lodge and Restaurant. Okay. Di sini kita akan stay malam ni setelah berjalan sejauh 4.95 km dari starting point selepas jeep tadi. Okay. So tahniah kepada diri sendiri dan our team. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang kita akan check in. Ada apa yang menu? Lah, ada baru Tuna kimchi. Itu kimchi. Kimchi fried rice. Fin. Ada ginger lemon honey tea. Salah dia. Ada coffee. Inilah bilik kami untuk malam ni. Okay. Esok kan. Ada open dah. Kena dia makan tempat kita orang ingat tak lima tadi. Sini kita tengok ni stiker-stiker yang pernah dibawa oleh hikers lah. Ada dia orang bagi cermata-cermata. Okey. So kat sini ada 7 meja dan ada meja tengah. Okey. Kat sini tempat hikers berkumpul dan berbincang dan juga makan. So now we are. Ari cakap yang paling sedap. Izzah kita orang tanya. Ni kedai mendapatkan makanan, air dan sebagainya. Panorama Point Lodge and Restaurant. Okay, ni pintu masuk. Ada lagi resort kat atas. Ni ada toilet sebelah kiri dan kanan. Kami semua alhamdulillah dapat kat dalam. Tentunya hutan yang cantik. Selamat pagi Chomrong.
Good morning Chamrong. Hari ini 16 hari bulan, Hari Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. So alhamdulillah pagi ni cuaca baik, sejuk, tapi tak hujan. Pemandangan Chamrong pada waktu pagi. Inilah penginapan kami malam tadi. Sini sejuk tapi terkawal. Entah tu tempat untuk solat. Suasana pagi 16 Dia punya burung. burung. Bangsa Pasal ibu baik dia big break roti bakar dengan ada lagi burung. Burung apa mai? Burung black. dia nama ada pisau daun kanan makan ikan patah Burung with potato. Apple pancake. Banyak makan. Dia Apa cerita yang tu tahu? Okay, kami dah mulakan perjalanan pada jam 7.40 pagi lebih kurang. Terus mula dengan tangga seperti biasa. Tangga adalah makanan bagi perjalanan ke ABC. 1, 2, 3. Bola. Saya tak boleh buat benda lima itu dia memang. ACA Checkpoint and Information Center, National Trust for Nature Conservation, Annapurna Conservation Area Project. Okay, kami sampai di Chamrong Rupa Gumba. Mungkin sebuah kuil Hindu yang terdapat di Chamrong. Kat sini kita boleh tengok ada waterfall, small waterfall. Okay, yang ada setengah pendaki ni masih lagi tidak berhemah lah. Buang sampah merata-rata di luar tong sampah. Okay. Ada waterfall cantik. Dan banyak kain-kain ni dia kaitkan dengan dia punya ritual punya agama yang cantik. Tengok air dia. Ya Allahu Akbar. Cantiknya. Kan? Harum ni cakap macam dari syurga. Air dia. Okay. Sekarang berada dekat. Dan kat sini ada banyak kata-kata mesra dia. Dalam perjalanan di Chamrong. Hai. Ni anjing kat sini jinak-jinak tau. Tengok, cuti cantiknya. Ada kedai kat sini. Kedai runcit. Macam-macam barang ada. Okey, kat sini kita boleh tengok pemandangan sebelah kiri ni padi huma. Padi bukit yang ditanam oleh penduduk di sini untuk dia orang survive. Okey, padi huma ni actually dia tak memerlukan banyak air untuk dia hidup. Jadi dia lebih mudah hidup. Okey. Tengok cantik dia punya pagar rumah dia diperbuat daripada batu. Tadi kita tengok ada tiang elektrik. Okey, sangat berat tiang tu. Tak tahulah mungkin portal-portal ni dipikul bawa turun kat sini. Okey, walaupun kawasan ni agak remote, tapi dia setiap hari dilalui oleh pendaki-pendaki ke ABC. Dan menarik. Laju betul air ni. Kedai pada bukit. Ini kita tak pasti apa dia. Makam ke, tugu ke, tempat apa dia? Surau dia ke? Makam peringatan kot kan. Wah. Kita kecil je. Ambil di atas. Sekarang kita melalui macam kawasan kampung ni, kawasan kebun. Tengok, kebun macam kecil. Ada tanah keladi, padi huma. Kampung dia orang lah kat sini. So, kita dah start mendaki semula.
Baru jumpa bangunan. Oh, ada ni. Ada lain. Namaste. Namaste. Kalpana Guest House and Restaurant. Dia banyak dia punya guest house. Tapi nasib lah kalau tak bertembung. Ada je siapa nak taruh in. Kalau bertembung tak ada dapat. Ini dah dia. Rumah tradisional. Okay. Atap dia macam atap buluh. Dalam tu masih ada dia orang masak dapur kayu. Kehidupan secara tradisional penduduk di sini. Hotel Ching Restaurant and Bar. Ini ada tempat minum. Nice. Lemon. Ice lemonade warna. Ice lemonade. Ice lemonade. Your Hai. Cantik buluh. Dijalinkan. Tak pasti sama ada untuk bumbung ataupun dinding. Okay. Kalau kat sini kita tengok kayu dan buluh. Jadikan asas untuk buat apa-apa binaan lah. Ini bahan-bahan semua jadi kat sini. Selain daripada peralatan moden. Ini sekarang dengan telah tambah baik. Nampaknya kita dah tadi turun tapi sekarang ni banyak berjalan ke atas. Kita dah sampai ke Sinua. Ni apa Sinua untuk lunch hari ini. Bamboo 1 hour 30 minit. 59, 60. Yeah. So, cepat lunch. Sinua. Panas. Jam 3.22 kami bergerak dari Sinua selepas lunch tadi di Sinua Guest House and Restaurant di Baras 2340 meter. Kami akan bergerak ke Bamboo yang memakan jarak di antara sejam setengah hingga 2 jam. On the way ke Bamboo, kami melalui kawasan hutan-hutan yang berkabus. Okay? Cantik, berkabus. Macam Mossy Forest. Inilah suasananya, Mossy Forest. Sekarang ni tak hujan, tapi berkabus. Cuaca sejuk sikit. Kita pakai balik windbreaker. Nampaknya trek sini agak landai. Tak tahulah berapa lama landainya. Oh, lawa. Mossy Forest. So, di sebelah kanan kita ni banyak pokok bambu. Mungkin inilah sebabnya tempat ni dipanggil Bamboo. Banyak pokok bambu kecil-kecil. Bambu ni buat apa ni? Buat rebung lah. Masih lagi suasana berkabus. Okay. Kat bawah tu agak curam. So, kena hati-hati. Dan dari segi tanah, trek agak basah dan berselut. Tapi masih okey. Sebab dia berada di kawasan yang agak teduh, tertutup dengan kanopi pokok. Jadi, trek masih lagi teduh lagi ni. Hari ni Alhamdulillah tak ada lagi cahaya matahari yang panas. Daripada pagi tadi redup dan sedikit hujan. Okay. Harap-harap kita dapat sampai dengan selamatnya di Bamboo. Okay, kalau kita tengok kat depan kita ni ada air terjun. Bunyi pun dah air terjun. Small waterfall but very nice. Airnya sangat jernih, bersih, terpelihara. Tak ada orang datang berkelah kat sini pun. Kalau datang hanya tracker-tracker, pendaki-pendaki yang melalui kawasan bambu. Kat bawah ni pun cantik kita tengok Dia punya hamparan daun-daun pokok. Kita tak tahu pokok apa. Tapi kombinasi antara air terjun dengan pokok ni sangat menarik, very nice. Udara sini sangat segar, tak ada lagi tahi lembu, tahi donkey ataupun tahi kerbau. Okey, ni Wali, ni sangat menarik ni. Kita berjalan di atas tangga air terjun. Semalam jeep saja, ni kita berjalan.
Wah, sangat-sangat teruja. Air pun sejuk. Very nice. Puas hati. Wah, sini ada lagi air yang lebih kuat. Nampaknya air agak deras. Okay, kena berhati-hati sedikit. Takut licin. Okay, harap semuanya okey. Selamat. Kita akan menyeberangi semua waterfall ni. Ni nampak waterfall. Cantik. Wah, ambil gambar cantik ni. Ni waterfall. Cantik sangat. So, kena hati-hati. Takut licin. Tengok. Waterfall. Menyeberangi. Kena hati-hati sebab dia agak curang ke bawah. Ini ada lagi. Kita jumpa waterfall yang lebih besar daripada tadi. Okay. Agak menarik juga waterfall. Biasa, kami akan cross waterfall untuk meneruskan perjalanan ke Bamboo. Wah, sangat cantik waterfall dia. Lihatlah betapa indahnya air terjun di sini dalam perjalanan ke Bamboo, tempat penginapan kami pada malam ni. Terjun yang sangat jernih airnya. Kita tak pasti sama dia air terjun ni ada nama ke tak. Okay. Sekarang kita berada di Mossy Forest, hutan yang penuh lumut. Tengok, berhenti kejap, ada seekor naik tumbang. Wah, ada macam gua batu. Bukan gua batu sebenarnya, macam gua batu. Boleh minum kan? Ya, air gunung. Nanti balik kita minum. Bamboo. 2145 meter. Kami dah sampai ke Bamboo. The National and International Tourist. Now we are in Bamboo. 2145 meter Bamboo. Welcome to Buddha Guest House. Pastilah kita orang malam ni kat mana? Of course bukan kat sini. Tahu berapa jauh lagi. Bamboo dia banyak ni juga. Guest house. Di tengah tu. Di tengah tu. Way to ABC. No job, find job. Sudah sampai. Akhirnya. Fendi bilik nombor 3. Aha. Langkah tu dia. Inilah suasana orang di Bamboo ni. Jahat sikit sebab bilik kos 4 orang. Tandas ada satu bilik air. Redwood. So barang-barang semua kat luar lah sebab bilik dah sempit. Masa Maida